majlis marketing. Maka seperti mana biasa itulah. Saya ni salah satu di antaranya, bila ada orang marketing, ada nak buat pondok, nak buat apa, dan mau minta tolong, beri pakat kursi lah buat kita. Kursi, dan mau tu sikit seorang. Lalah kita tak boleh pergi, esok rusak. Dan mau nak jemput ataupun jauh, boleh kita berkongsi dengan orang di sana untuk buat bayar harga tanah wakaf, nak buat wakaf kubur. Jadi hak mana hak dia ikut di dalam fanpage hak saya ni, terutama sekali daripada kita like, komen, share, sebar katik siapa ke orang live ini, bila-bila kita mengaji, bila-bila kita mendengar istiqamah amalan kita belajar ni, ada satu peluang kesempatan kita boleh buat amal jariah malam ni. Amalan jariah ni salah satu di antara amal hak Nabi kita dak tinggal. Maka malam ni peluang di antara kita boleh kita buat tanah wakaf, boleh buat kita harta duit kita sekut dua menjadikan jariah, jadikan pahala sedekah. Sebagai menjadikan teman kita di akhirat, teman kita di alam kubur, ialah amal hak kita dah buat ni lah. Sedekah, alhamdulillah, walaupun sikit tak apa, tapi kita boleh buat hari-hari. Maka malam ni tu nombor banci ada sebelah bawah tu, bagi saudara-saudari kita hak mana masuk TikTok tak ada nombor banci. TikTok kena sebut dah. Nombor bancinya 399-147-0734 Tanakan Islam. Nama bagi banci kubur tak? Nama bagi banci kubur tu tak cerak mana kita weh. Ada mulahan cerak tak? Nombor banci tu ada nama. Cer banci Tidin Kubur. Tidin Kubur Ban Pula Kapah. Nama banci hak kubur dah. Boleh kita pakat berkongsi. Hari-hari kita ada buat amalan sedekah, amalan jariah, termasuk juga malam ni. Bila-bila kita duk belajar, bila-bila kita nak mengaji.